pernah respect orang yang suka bagi alasan. Sebab aku pernah hidup dalam fasa yang kalau aku berhenti 5 minit je, aku mampus. Bukan sebab dunia nak bunuh aku, tapi sebab aku sendiri tak izinkan diri aku untuk rehat. Orang nampak aku hari ni jalan tegak, cakap lantang, cakap tegak. Tapi dorang tak tahu pernah satu hari aku bangun kat rumah yang bukan milik aku. Rumah tu bukan milik aku langsung. Katil tu bukan milik aku. Bilik tu pun bukan dunia aku. Aku tumpang hidup rumah girlfriend aku masa tu. Tapi dalam kepala aku, hidup aku bukan tentang bercinta, bukan tentang sayang awak, bukan tentang nak rehat dan healing. Pagi tu aku bangun terus lari keluar daripada rumah. Pagi tu aku bangun dan terus keluar daripada rumah dalam keadaan aku perlu berlari. Aku tak jalan, aku tak tanya cuaca, aku tak kisah langsung pasal breakfast. Aku berlari sebab ada satu tempat aku kena pergi. Ada kotak yang penting aku perlu ambil. Penuh barang aku. Bukan barang mewah, bukan barang sentimental, barang perang, barang projek aku, barang tentang masa depan aku. Aku angkat kotak tu berat, tapi ego aku lagi berat. Aku usung benda tu balik ke rumah, jalan kaki, tak ada transport, tak ada siapa kisah. Dunia tak bagi aku shortcut, dunia cuma bagi aku beban. Dan aku pikul macam lelaki yang tak pernah minta simpati langsung. Sampai rumah, aku tak sempat duduk, aku tak sempat fikir dah makan ke belum. Aku terus lari balik pergi ke gym. Dalam kepala aku cuma satu, kerja belum siap. Masa tu aku tengah prepare projek besar, benda yang bakal ubah hidup aku. Kalau aku berjaya, tak ada plan B. Tak ada kalau tak jadi kita try lain kali. No, this is it. Malam tu badan aku dah mula rasa pelik. Aku tak sedar pun aku tengah demam. Tapi perempuan tu, girlfriend aku, dia peluk aku daripada belakang. Dia cakap, "You panas ni, you demam ni." Aku toleh, aku tak senyum, aku tak cakap, "Terima kasih sayang, aku tak tengok dia lama dan cakap terima kasih baby." Tak. Aku tengok dia lama-lama dan aku cakap, "Keluar daripada bilik ni." Dia bela. Tapi aku ulang, keluar. Aku tak perlukan rehat. Sebab dalam dunia aku, kalau aku baring, aku mati. Kalau aku tidur, projek tu tak siap. Dan kalau benda tak siap, aku jadi pecundang. Dan aku tak akan biarkan, izinkan diri itu jadi kenyataan. Walaupun badan aku tengah rebah, walaupun jantung aku tengah menendangkan dari dalam dada aku tak akan biarkan. Aku semua buat kerja sampai subuh, mata kabur. Tapi otak aku tengah terang. Passion tak datang daripada motivasi. Passion datang daripada dilakukannya, tindakan. Tindakan nak buktikan ni hidup aku ni bukan mimpi bodoh. Esok pagi aku lari balik ke rumah aku. Balik ke rumah asal aku. Penat, sumpah gila. Tapi adrenalin aku tak bagi aku mati. Sampai rumah aku jumpa Eddie. Orang penting. Kami masuk gym, bawa siku berdarah, tangan lebam. Tapi masa itulah aku rasa hidup aku macam tu berfungsi. Eddie tahu birthday aku, dia belanja aku ayam McDonald. Ayam tu kan sedap sangat pun, tapi masa tu itulah luxury untuk lelaki yang macam aku. Lelaki yang tak minta hadiah, tak minta perhatian. Lepas makan, kita orang semua balik kerja. Projek tu takkan siap sendiri bro. Takkan ada keajaiban bro. Tak ada benda yang akan datang bro. Hanya ada lelaki yang sanggup mati tengah-tengah coding, tengah-tengah sketch, tengah-tengah hasil. Sebab dia tahu kalau dia stop, dia kalah. Dan aku bukan jenis lelaki yang akan kalah.